Halo kawan. Okey, untuk hari ni teman nak bagi rating untuk cerita Papa Zola Game On. Okey, kita cerita dia punya sinopsis dululah. Kita cerita dia punya sinopsis. Cerita ini mengisahkan perjuangan seorang bapa. Dia banyak more kepada itulah. Dia cerita daripada mula tu, dia cerita macam mana Papa Zola ni berusaha keras. Dia buat macam-macam jenis kerja kan. COD barang, delivery makanan, van sekolah. Apa lagi dia buat jual buku cerita yang tak pernah terjual. Itulah kerja Papa Zola yang permulaan. Pertengahan kita dapat tahu yang di mana Papa Zola terjumpa dengan kawan dia. Yang mana kawan dia Yon B ni, dia bagi tahu kat Papa Zola, kau ni dulu ejen Papa tau. Ejen Papa. Di situlah dia terungkap balik, dia teringat balik, aku ejen dulu. Aku ejen ke dulu? Kebenaran apakah ini? Gitu. So far cerita dia memang best. Cerita dia memang seronok. Cerita dia memang menyayat hati. Senang cerita. Untuk pengetahuan korang, yang terbaru yang aku dah dengar ni, dah sampai 55 juta kan. Aku bagi rating ni sebab apa? Sebab orang Indonesia, kita punya jiran, dia tak tengok lagi cerita ni kan. Dia tak tengok lagi cerita ni. Memang best gila. Dia punya animation dia, memang padu. Dia punya jalan cerita je daripada mula sampai habis, memang buat korang terbuai-buai, kau tahu tak? Nak lagi kalau korang bawa korang punya father, korang punya ayah, korang punya bapa, korang punya abah, korang bawa, korang tengok sekali, baru kau tahu rasa dia macam mana. Bila bapa tu duduk dekat dalam wayang tu, tengok anak-anak dia. Macam tu, kau tahu tak? So far cerita dia memang best. Dan setakat ni satu-satunya cerita kartun yang boleh membuatkan kita berubah-ubah perasaan geli hati, lepas tu perasaan ingin tahu, dan last sekali perasaan sedih. Macam-macam yang terjadi dalam cerita ni. Seriously korang, aku recommended sangat. Sekarang cerita ni masih ada tayang lagi kat wayang, kau tahu tak? Betapa padunya cerita Papa Zola Game On. Selama ni dalam cerita Bobo Boy, Papa Zola tu adalah karakter yang sangat mengganggu, lagi annoying daripada Gopal tu. Tapi dalam cerita ni Papa Zola